Di belakang ini adalah Vespa GTS 300cc dan mereka baru saja memperkenalkan model ini untuk pasaran Malaysia. Jom kita lihat dengan lebih dekat apa spesifikasi yang ada pada GTS kali ini. Baiklah, secara ringkas, motosikal ini berkapasiti 278cc ataupun 300cc dengan kuasa sekitar 23.8 horsepower dengan 26 Nm torque. Jadi dia ada single overhead camshaft, 4 valve, liquid cooling, electric starter, clutch automatic. Transmission dia menggunakan CVT, maklumlah ini sebuah skuter. Suspension hadapan dia menggunakan single arm. Manakala belakang pula double hydraulic shock absorber. Jadi ini adalah Vespa klasik yang seklasik boleh. Tangki kapasiti pula adalah sekitar 8.5 liter dengan 2 liter tangki reserve. 3 warna yang ditawarkan. Yang anda nampak di depan ini adalah green relax, warna hijau. Yang ini pula warna beach atau beach sabia. Lagi satu warna hitam ataupun dipanggil black volcano. Untuk 50 pelanggan pertama Vespa GTS 300 klasik ini, harga yang ditawarkan adalah sekitar RM29,900. Manakala untuk customer yang seterusnya akan menerima dengan harga RM31,900. Jadi RM31,900 itu adalah harga tetap yang Vespa Malaysia tawarkan bagi klasik 300 ini.